Alright guys, pagi ni kita ada buat fried drill dekat sekolah Kisha. Kita tengok kejap lagi kita jumpa tak Kisha. Kalau Kisha ada, Jan nak panggil dia suruh dia cuba menggunakan alat pemadam api. Kita tengok dia berani ke tak. Let's go. Mano Kisha ni tak nampak mano Kisha ni Ramah anak sendiri. Hari ni kita suruh dia padam. Okay, jom. Ya. Mai sini. Jom ikut cepat. Mai. Cepat. Comel tadi ni. Ni Kisha. Oh, seronok budak-budak ni tengok jentera lah. Boleh. Okey, semua murid-murid duduk. Dan mulut diam. Boleh tak? Nampaklah Kisha tak jumpa lah. Kisha tak tahu duduk mana. Selaku pegawai operasi di Balai Bomba dan Sekejap dah nampak dah Kisha kat mana. yang diketuai oleh Encik Main dan dibantu oleh anggota dan siapa kenal Panja. Boleh sebut pada pagi ini bertujuan untuk memberi panduan atau peringatan kepada guru-guru dan murid-murid. Sekiranya berlaku kepagaran, apa tindakan murid-murid? Okey, sekiranya berlaku kebakaran, tadi ada dengar tak loceng yang panjang? Itu tandanya apa? Kalau loceng pendek, itu tandanya apa? Tanda rehat kan? Sekiranya murid-murid, pakaian murid-murid terbakar, apa tindakan? Bukan tukar baju, api dekat pakaian. Siapa tahu? Okey, tutup muka dan lepaskan badan. Boleh. Okey, untuk apa? Untuk padamkan api dekat pakaian. Okey, saya ingatkan kepada guru-guru sekiranya berlaku kebakaran, guru-guru kena main peranan yang utama untuk guide anak murid menuju ke tempat selamat. Jangan biarkan anak murid pergi sendirian. Okey, sekiranya sampai ke tempat berkumpul, guru-guru hendaklah mengambil kedatangan, mengikut kedatangan bagi tadi supaya kita boleh tahu sekiranya murid-murid ada seperangkap di dalam kelas. Ada tak kawan-kawan yang terperangkap dalam kelas? Ada tak? Tak ada. Semua selamat keluar. Okey, pastikan semua selamat keluar. Okey, murid-murid Kisha. Sekejap dah nampak dah Kisha kat mana. Kisha ni dekat situ guys. Lagi kita suruh dia padam. Okey, so pagi ni adik-adik member ni abang-abang member ni. Okey, pagi ni adik-adik member ni akan menunjukkan satu demo cara untuk memadam kebakaran kereta awal. Siapa nak cuba? Okey. Adik akan ada
Awak motivasi. Kira saya Awak tolong tukar motivasi. Diterangkan penggunaan dia, cara-cara. Lepas tu baru gunakan untuk membuat pemadaman. So, isi kandungan dalam tabung ni apa? Ha? Apa? Bukan gas. Dia dalam dia ada tepung. Dry powder. Tepung. Okey? Tepung. Yang digunakan sebagai media untuk membuat pemadaman di awal. Okey? So, cara nak gunakan dia, dia gunakan konsep apa? Konsep PAS. P-A-S-S. So, P yang pertama, saya nanti sambut dulu CP ni dulu. Okey? Tarik keluar daripada handle ni. Okey, lepas tu tangan lagi satu, keluarkan nozzle dia tu. A adalah M. Okey? Alirkan. Mana? Terpangkal api. Okey, bukan minyakan. Terpangkal api. Lepas tu S, squeeze dia. Okey? Squeeze. Okey. Lepas tu, kita buat design. Okey? Buat design dari api. Padam. Okey, okey. Mudah kan? Mudah kan? Okey. Kalau untuk kebakaran yang terbuka benda ni, okey, adik-adik kena tahu angin bertiup arah mana. Pastikan ikut arah angin. Boleh? Boleh? Hey. Ingat saya lagi ah? Oh ingatlah. Dah besar. Tu, apa dia lagi satu? Oi. Jumpa ah. Memang. Bye, jumpa lagi. Ni kayu. Bisa ni banyak. Ha? Anak kau yang buat YouTube tu. Iya ke? Nama apa nama? Aiman Aki. Aiman. Dah pernah buat belum? Tak pernah buat. Ni first time buat. Okay, kejap lagi abang bomba ajar Siapa nama? Kisha. Kisha je. Tadi nampak. Ni tak nampak dah. Kat belakang sekali. Belakang tu ha. Body. Ya. Ya. Jom. Hari ni nak kena suruh Kisha try. Try sekejap lagi. Tahu. Pernah buat tak? Tak pernah buat kan? Ready. Sebab dalam tarikh latihan kita kena jaga juga safety. Yang masa kebakaran sebenar nak kena cari jaket api ni, cari helmet, tak ada kan? Ni latihan. Ni anak Dan. Mana ni? Dulu kecil. Ni dulu Cik Mak En dulu dukung Kisha masa kecil-kecil tau. Jadi bomber lah. Iman. Okey, ambil alat padam api. Okey. First kali buka safety pin ni. Cabut Pusing. safety pin dulu. Pusing. Sikit lagi. Boleh. Pegang ujung. Test dulu. Okey. Bawa. Dapat lagi depan sikit. Okay, dah. Pandai lah. Iman dah boleh jadi bomber. Ini buat YouTube kan? Ya lah. Subscribe. Nanti tengok tau. Tengok. Buat YouTube baru. Boleh? Nanti Iman tengok tau. Kisha pula. Naik sini. Ayah je kena jadi bomber. Lekat je. Lekat. Okay. Ayah tak ajar pakai wajah api. Mana ajar? Ayah ajar baca buku. Tahu tak? Macam mana nak buat?
Okay, first kali cabut dia punya pin. Cabut je. Okay, keluarkan. Test dulu. Tekan dulu sekali, tekan sekali. Okey, dengan gagah Okey. dan confidence. Salam. Okay, ikut arah angin sini. Okay. Kisha, Kemudian berdirikan. Salam. depan sikit. Mana nak jalan? Berjaya. Okay, dah buka baju. Nanti kat rumah boleh buat. Kalau mi masak di terbakar ni, Gisha boleh buat. Baik Gisha. Hai. Panas. Okay, panas. Duduk balik, tempat balik. Cikgu boleh. Sebelum ni pernah buat? Tak apa, ini kita cuba. Dan kerajaan. Sini. Ni rumah dan kerajaan tempatan. Okey. Sekejap Okey, cikgu. Apakah Cabut. Pegang hujung nozzle. Pegang hujung. Lepas tu test dulu. Mana berfungsi kan? So sekarang kita pergi ke arah api. Ikut arah angin. Okay. Dia panas sikit tau cikgu. Okay. Pegang hujung sikit. Okay. Dah cikgu. Dah padam. Alhamdulillah. Mudah je, tapi kalau kebakaran kecil macam ni kita bolehlah kawal dengan ni. Tapi kalau besar memang kena guna air yang bertekanan tinggi lah. Kita panggil bomba juga. Siapa nama? Melina. Saya tahu cerita abang. Ya ke? Alhamdulillah. Okey, dah pernah cuba belum ni? Dah pernah buat lah? Belum. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, Cik Daus akan terangkan cara dia macam mana. Ambil nozzle, pegang hujung sekali. Okey, hai. Saya dah subscribe. Ya ke? Baguslah. Terima kasih. Kita abang je. Terima kasih tau. Jaga panas sikit. Depan sikit. Dah. Wah, berjaya. Berjaya Boleh jadi bomba lah depan ni. Cerita abang. Ya ke? Terima kasih tau. Teruskan tengok Apa perasaan dapat jumpa Abang Ijat ni? Nervous. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Ni siapa nama ni? Muhammad Hud. Muhammad Hud. Oh, okey, pernah buat tak ni? Tak. Okey, jom kita cuba. Buat harus tangan dia. Panas ah. Itulah kerja abang bomba. Macam itulah dia panas hari. Okey, pegang nozzle. Tengok arah angin. Okey, pandailah Hud. Boleh Hud? Dulu cita-cita saya nak jadi bomba. Oh, ya ke sekarang? Benda lain. Benda lain pula. Sekarang jadi apa? Astronaut. Astronaut. Alhamdulillah. Abang doakan Nanti bawa Abang Ijat pergi angkasa. Mia. Jom try. Dah pernah buat belum? Belum. Oh. Guys, ni kalau kau nak tahu ni anak Cik Lan Tahu Dofo ni anak dia. Ikuan. Amir Ikuan. Dah pernah buat belum? Dah pernah. Amir Rafiuddin. Ingat Amir Rafiuddin. Okey. Lulus. Memang cita-cita nak jadi bomba pun. Ya ke? Teruskan Abang doakan tau. Oh, Mia dah pernah buat belum? Tak pernah lagi. Ini kawan baik Kisha, anak kepada Cik Lan kita. Siapa kenal? Lan Odolfo. Dulu selalu dalam video Ijat. Mia cabut pintu. Okey. Lepas Lepas tu tu cabut nozzle. Tu okey. Pegang hujung nozzle. Okey, cuba dulu test dulu sikit. ada tak? Ada tak? Kuat lagi. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi ke api. Bawa pegang hujung. Ada ke api. Tekan. Kiri kanan. Wah. Boleh ganti papa? Tak nak? Takut ular. Okey, kita ada cikgu seorang. Cikgu nama siapa cikgu? Hafiza. Asal? Ya ke? Ya. Saya pun teringat cikgu. Alah, hai, jumpa kat sini dalam video saya. Boleh saya post video Aziz tunjuk kat Kasha Ingat lagi tak saya tu? Mesti ingat. Tekan dulu. Tekan.
Okey, cikgu. Apa ye? Au. Kasha tengok cikgu tadi padam kan? Cikgu terima kasih banyak. Cikgu berjaya. Lulus. Okey, tak apa, terima kasih sama-sama. Okay guys, cukup sampai sini je, tak boleh banyak-banyak sebab petang ni ada lagi. Kita ambil gambar sikit lah, dia nak gambar, dia nak video. Ada dah. Okay, bye-bye. Duduk. Kat sana tangan kita terang kat sana. Jom. Jom pergi sana. Tadi orang nak ramai orang tengok. Kita ambil gambar. Kita ambil gambar dulu Kita ambil gambar dulu. Okey, jom. Okey, ramai-ramai dulu sikit-sikit. Okey. Okey, duduk. Biar Abang Ijaz duduk depan. Baru nampak. Okey, cepat. Jangan bising-bising Okey, terima kasih tau. Okey. Ya. Terima kasih banyak. Okey, jom. Okey, kejap. Ada pen tak? Okey, jom. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Jumpa lagi. Bye-bye. Hati-hati woi. Ni, lain macam. Jumpa lagi. Gila guys, dengan kepanasan ya. Ada lagi. Bye. Tu adik yang malu-malu tadi. Okay guys, so belah sana pun ramai. Alhamdulillah guys, selesai. Ada lagi. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Okay, alhamdulillah selesai. Hari ni fire drill di sekolah Cyberjaya. So meriah. Ramai yang meminati abang-abang bomba kita, terutamanya Cik Fidaus kita. Ramai berminat. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sentiasa support video Ijaz dari dulu sampai sekarang. Terima kasih banyak. InsyaAllah kalau ada sekolah lain lagi yang Ijaz datang, Ijaz akan buat lagi video untuk korang. Jumpa lagi di video kata. Macam biasa teruskan like, share, komen. Kawan-kawan tengok Ijaz calon ni. Bye, assalamualaikum.